Menang dengan Arsenal di Emirates Stadium bukanlah untuk semua. Ya, pagi tadi Arsenal 1-0 dengan Chelsea sekaligus agregate 4-2 dengan Chelsea dan layak ke final Carabao Cup. Alright, jom kita bahas sikit tentang match ni. Saya tahu ramai yang boleh agak ini akan terjadi setelah line up yang digunakan kali ini agak menimbulkan pertanyaan untuk fan Chelsea. Chelsea tampil dengan sedikit perubahan taktikal apabila turun menggunakan pertahanan 3 orang. Wesley Fofana bergandingan bersama Chalobah dan Jorel Hato di belakang. Manakala Cucurella dan Malo Gusto beraksi sebagai winger back. Enzo Fernandez mengetuai pasukan dari tengah bersama Moises Caicedo dengan Andre Santos turut diturunkan. Di bahagian serangan, Joao Pedro dan Liam Delap diberi kepercayaan. Sejak sepak mula, perlawanan berlangsung keras dan fizikal. Beberapa terjahan awal menaikkan suhu perlawanan termasuk insiden Cucurella yang kelihatan dihalang secara kasar ketika cuba melancarkan serangan balas. Chelsea sebenarnya lebih banyak menguasai bola pada awal permainan, memandangkan mereka yang perlu mengejar jaringan terlebih dahulu. Arsenal pula lebih selesa bertahan dan mengawal tempo sambil sesekali mengancam menerusi situasi bola mati. Chelsea dipaksa bertahan dengan disiplin yang tinggi dan Sanchez perlu bekerja lebih keras apabila menepis percubaan lencong Piero Hincapié. Mujur tiada jaringan terhasil ketika itu. Separuh masa pertama berlangsung agak seimbang dan kurang peluang yang jelas. Kedua-dua penjaga gol hanya diuji sekali dan keadaan ini lebih memihak kepada Arsenal yang sudah mendahului dengan agregat. Masuk separuh masa yang kedua, Chelsea hampir mendapat gol penyamaan apabila kekecohan berlaku hasil sepakan sudut. Namun VAR tidak memihak kepada mereka. Melihatkan permainan semakin buntu, Rosenior membuat pertukaran penting dengan memasukkan Cole Palmer dan Estavio Willian menukar kembali kepada formasi lebih menyerang. Kreativiti Chelsea mula meningkat dengan beberapa ruang berjaya dicipta, namun penyudah masih sama, masih gagal. Palmer hampir mencipta magis menerusi sepakan percuma. Joao Pedro pula mendakwa ditarik dalam kotak penalti, tapi pengadil kekal dengan keputusannya. Arsenal bijak melambatkan permainan dan menjadikan lebih bersifat fizikal dan menyukarkan Chelsea untuk membina momentum. Saat Chelsea terlalu sibuk dan menyerang di hadapan di masa kecederaan, satu hantaran jauh Arsenal membuka ruang serangan balas. Kai Havertz tidak mensia-siakan peluang apabila melepasi Sanchez dan menjaringkan gol, mengesahkan tempat Arsenal ke final Carabao Cup di Wembley. By the way guys, korang kalau suka dengan konten bola sepak dari channel ni, jangan lupa untuk like dan follow.